Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. Bagaimana cara dia untuk korang redeem mesra point dekat app Settle, okay? Kalau korang kerap berbelanja dekat Petronas, dekat bahagian mesra tu, korang boleh menggunakan app Settle untuk membuat pembayaran, okay? Cara dia macam mana? First, korang buka dulu account Settle. Kemudian dekat bahagian sini, korang boleh klik kat bahagian redeem. Klik redeem sini. Dan dia akan bawa kepada paparan yang macam ini guys. Kemudian korang just drag ni ke kanan. Masukkan maksimum je lah. Okay. So kita akan dapat lebih kurang, saya punya point 1429 point. Dan kita akan dapat lebih kurang RM14.29. Just tekan redeem. Tekan confirm. Tunggu sekejap. Okay, dan so duit yang itu dia akan masuk ke dalam kita punya Settle punya duit lah. So sekarang saya ada RM98.53 dan kita boleh guna duit ni untuk kita membeli barang-barang dekat mesra dekat Petronas ataupun nak beli minyak lah. Okay. Oh by the way guys, kalau korang masih belum ada lagi account app Settle, korang boleh download dulu account app Settle yang ini guys. Okay, tekan open dan download macam biasa. Lepas dah download, korang boleh register dan korang boleh masukkan kod GTZ2. Okay, so bila korang daftar guna GTZ2 ni, korang akan dapat RM7 dan saya pun akan dapatlah RM7 sekali. Okay, itu sajalah. Okay, kalau korang berminat, korang just masukkan je lah GTZ2. Terima kasih. Jadi itu saja guys, cara untuk korang redeem mesra point menggunakan app Settle. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfa dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.